akaun sendiri yang tak boleh belah tu. Confident je komen pakai akaun sendiri tu yang tak boleh belah. Dan kalau fake account ni saya tak boleh nak buat apa, biar lantak lah. Itu boleh tuduh aku macam tu. Mal tak ada, semua orang tak ada, Syami tak ada, semua tak ada ni. Sebab dia orang pergi main TV dengan Waterfall. Saya tak pergi sebab saya demam. Untuk Akak Ayu yang komen macam tu, saya boleh maafkan akak semua benda. Akak DM saya sendiri, minta maaf saya sendiri. Tuan dah fitnah sangat ni. Sampai dia dia kalau account fake saya tak pelik. Jenis sekontol muka lah. Muka seketul muka. Dia ada lagi komen dekat saya punya YT tu. Saya tak padam pun. Saya balas lagi bawah tu. Saya kat sumpah demi Allah. Tapi saya screenshot lah. Dia punya komen semua dia tu. Tak nak lah. Kesian korang ke. Saya ni nak saman boleh je korang, tapi kesian kat orang. Tapi nak macam mana, sometimes saya kena fikir ini dunia saya pilih. Memanglah orang suka ambil tahu. Orang akan ambil tahu, orang akan tanya, oh ini pergi yang siapa, pergi yang siapa. Ni aku pelik ni. Saya pergi sini dengan kroni-kroni saya pun jadi masalah. Sampai orang komen, oh semua orang bawa awet. Bapak kau. Ada je yang tak bawa. Ada yang dah kahwin lagi. Betul, ada yang dah kahwin lagi gini. Itu semua orang sama-sama je. Gelang. Saya kalau pakai fake account tak boleh. Dia pakai account sendiri yang tak boleh belah tu. Confident je komen pakai account sendiri tu yang tak boleh belah. Dan kalau fake account ni saya tak boleh nak buat apa, biar lantak lah. Bila ada orang komen tu, jenis akaun sendiri, rupa seketul muka kau, lepas tu kau fitnah aku macam tu. Macam what? Macam tu. Dia like macam what? Serius lah. Maksud ni tuduhan tak berasas tau. Itu boleh tuduh aku macam tu. Yang demam ni, budak ni pergi aktiviti, saya tak pergi pun. Sebenarnya satu patut aktiviti saya yang uruskan untuk diorang. Oh macam ni. Tapi kan diorang dah pergi. Sebab saya cakap pergi lah, tak apa. Aku pun kau buat aktiviti. Sebab aku pun tak larat ni. Lek ke? Berubah cuaca ni kan nak jaga setel. Dia kena. Terima kasih kakak. Terima kasih tau. Sekejap lagi saya post konten kot lagi. Sekian lah. Untuk Akak Ayu tu, kalau Akak Ayu nak minta maaf lah Akak Ayu. Sebelum saya nak cakap, saya takkan maafkan Akak Ayu memandingkan Kak Ayu DM saya sendiri. Yang siapa-siapa lah yang cakap, Akak Rabiatul, terima kasih. Review rumah tu lah, sama malu lah. Saya tak suka sama-sama orang. Sometimes kita tahu orang pun tak berduit. Ada yang tak berduit, ada ini, duit nak itu, duit nak ini. Sometimes perlukan saman juga sebenarnya. Baru dia orang faham sebenarnya. Tak boleh nak bercakap-cakap benda macam tu, benda yang tidak betul. Melainkan kau bercakap aku ni tu, kau ada gambar bukti aku ni semua ni. Ni bukti pun tak ada. Satu bukti pun tak ada. Itu kau duk cakap aku macam ni. Tak boleh lah. Itu kalau saya saman malu lagi kak, tak keluarkan duit pula lagi. Kak Rabiatul, aduh akak ni tengah nak try saya. Ya memang saya cakap test saya berumur, tapi takkan tiba-tiba ni. Kak serius ni kak? Akak tengah try saya ke ni? Saya kembali after 3 betul sekali. Akak, ya Allah, gila ni, ambil barang ke apa ni? Akak Rabiatul Jeffrey, terima kasih. Ada air jadi ke kak? Terima kasih tau Big Boss Random. Terima kasih Akak Rabiatul Jeffrey, semua rezeki. Akak Rin, terima kasih. Hafiz Zuan, terima kasih. Bismillah.
Saya bukan makan ni lah. Rasa sambal hitam lah. Bukan rendang. Saya rasa saya makan Indomaret tu sambal hitam lah. Bukan rendam lah. Salah tu, saya pilih. Ingat Cikgu Messi ingat? Cikgu Sebarang Temeloh. Rendam. Demam Maririna rendamkan dalam. Kak, banyak sangat tu kak. Itulah. Awak Nuah tak ikut. Dia macam ni kak. Dia macam ni awak Akak pula abang tak tahu. Nuah tak ikut. Akak kena jadi anak yatim dulu. Akak dengan abang kena jadi anak yatim. Baru tahu boleh ikut tak boleh ikut. Bila bapak kita meninggal, mak kita dalam edah. Bila mak dalam edah, maksudnya tak boleh keluar. Dan kita perlu kena jagalah mak dia kita. Betul. Maksud Nuah ni seorang anak yang bertanggungjawab. Dia jagalah mak dia. Macam tu. Kalau tak diikut, tapi mak dia dalam edah, tak boleh keluar, semua benda. Itu je punca dia kak. Itu orang panggil cabaran dan dugaan anak yatim. Kak akak ke abang komen dia tahu. Sebab dalam edah. Farida ni, saya pakai awak punya cam ni. Hestu Azarina ke? Hamid, bapak saya. Macam mana nak join AI team Daus? Tu apply kat Daus Bajo. Apply kat Daus Bajo. Nanti duk baru beritahu macam mana. Pergi sore ke? Saya pergi yang kroni-kroni saya lah. Okay, ni lah saya cakap untuk Akak Ayu. Untuk Akak Ayu yang komen macam tu, saya boleh maafkan akak semua benda. Akak DM saya sendiri, minta maaf saya sendiri. Saya malas nak sama-sama ni. Saya pun nak tahu daripada mulut akak kenapa akak tiba-tiba nak cakap macam tu kan. Saya pun nak tahu mulut akak macam mana. Yang pasal tikam belnya ekor ketika bel Hinata apa benda tu lantak dia lah. Sebab dia tahu memang saya takkan peduli ke dia pun. Sebab dia cakap asalkan tak ada bukti langsung dia lantak lah. Lagi pun saya rasa terang sebelum ni pun bukan masa. Saya anggap lah yang dia nak saya ni kahwin dengan mak dia. Mak dia janda lama tak kena usik. Saya fikir macam tu. Saya tak dapat jadi bapak tiri dia. Lepas tu dia melenting macam tu. Tu senang je. Untuk ni sebab cakap keluarga dia terdesak. Tu je. Lebih urut macam tu lah. Senang. Akak betul, terima kasih. Konten keluar nak? Je, kejap lagi saya post konten dalam tengah hari kot. Sini sana Malaysia ke apa? Malaysia buku apa? Malaysia buku apa? Dah boleh. Sama. Saya ingat lewat sejam. Dah. Fira, terima kasih. Apa komen kerana mengenai Daus masuk AI team? Okey. Bagus. Terbaik. Mal tak ada, semua orang tak ada. Syami tak ada, semua tak ada ni. Sebab dia orang pergi, apa nama tu? Sebab dia orang pergi main ATV dengan waterfall. Saya tak pergi sebab saya demam. Saya tak larat betul dari semalam lagi. Sofia sekali ada.
Kan tanya senang tu. Ada tak ada? Ada. Saya cakap ada. Senang. Tak perlu tak perlu fitnah. Habis tahu je. Kata, Sofi ada? Ada. Seperti apa? Benda yang nyata kau dah nampak. Ini benda yang tak nyata. Sakit hati saya. Tak ada. Ya, itu tak ada. Go back. Diorang tak ada ni lah. Sekejap kan go back. Tinggal rendang pula. Bila masa kau ni? Fitnah. Saya report yang saya saman kau. Bila masa saya kentut. Buti mana buti? Ni semua kena buti. Buti mana buti? Tuduh. Buti mana buti? Oh, screen record dah. Okay, kalau screen record saya percaya lah. Kalau screen record dah saya percaya lah. Boleh percaya kalau screen record macam tu. Ini aja. Sini ke Lombok jauh lah. Jom. Saya nak makan ubat ni. Saya nak makan ubat-ubat je. Lepas tu saya nak sambung rest back semula. Terima kasih terima kasih Bedang, terima kasih. Sakit mana? Saya demam. Ya, saya gerak. Baik.